Syafiq merupakan seorang atlet yang sedang menjalani latihan intensif bersama jurulatih peribadinya sebagai persediaan menghadapi pertandingan. Namun, latihan yang berterusan menyebabkan Syafiq semakin penat dan keletihan. Menyadari keadaan tersebut, jurulatihnya segera menghentikan sesi latihan dan membawa Syafiq berehat bagi memulihkan tenaga sebelum meneruskan latihan. Melihat keadaan Syafiq yang semakin keletihan, jurulatih segera membawanya ke tempat rehat dan memberikan sebotol air untuk diminum. Selepas beberapa ketika, Syafiq mula berasa lebih tenang. Namun, dia masih tertanya-tanya mengapa jantungnya berdegup begitu laju semasa menjalani latihan sebentar tadi. Dengan perasaan ingin tahu, Syafiq mengambil keputusan untuk bertanya kepada jurulatihnya tentang punca degupan jantung yang tinggi serta sama ada keadaan tersebut adakah normal ketika bersenam. Coach, kenapa jantung saya berdegup laju semasa melakukan aktiviti? Semasa kita bersenam, jantung akan berdegup dengan lebih cepat. Ini berlaku kerana otot memerlukan lebih banyak oksigen dan tenaga. Sebab tu kamu rasa jantung kamu berdegup dengan laju apabila bersenam. Sebab tu coach dah sediakan satu box untuk kamu, dan ini adalah... Wow, apa benda tu coach? Gila tak gila? Ni adalah the healthy box. Ni dibuat untuk banyak benda. Ni, yang pertama, zon latihan. Masa membuat pemanasan, jantung kita akan berdegup antara 1 hingga 80 BPM. Masa membuat senaman aerobik pula, jantung kita akan berdegup 80 hingga 100 BPM. Manakala untuk anaerobik, jantung kita akan berdegup 100 hingga 150 BPM. Kamu akan tanya, kalau masa rehat berapa BPM? Masa rehat, jantung kita akan berdegup 70 BPM. So, ni adalah denyut jantung dan pernafasan. Ni adalah struktur jantung. Coach ada tambah sikit. Ni adalah pasal otot tangan, bicep dengan tricep. Ni adalah quadricep. Memandangkan kamu dah ada sakit kaki, ni akan membantu kamu. Ni semua adalah fungsi otot bicep, ni fungsi tricep dan ini fungsi quadricep. Kalau kamu nak uji minda, kamu boleh scan QR ni dan membuat soalan dekat dalam sini yang disediakan oleh coach untuk menguji minda awak. Motif coach buat box ni ialah box ini sedang dibawa ke mana-mana saja. Ia seumpama sebuah buku teks yang bersaiz besar kerana ia mengandungi maklumat dan juga soalan untuk menguji minda kita. Ia sangat membantu untuk kita. Coach mereka kota ni untuk membantu kamu menjadikan sebagai bahan rujukan bagi menghadapi ujian SPM. Sekarang coach memberikan ni kepada kamu. Dah. Terima kasih coach. Saya akan menjadikan box ini bahan rujukan untuk di masa hadapan. Okay. Coach berharap kamu dapat menjadi orang yang berguna dalam hidup. Jom, balik. Projek ini disiapkan oleh kumpulan Dean of Sport Science dari pelajar Sains Sukan Tingkatan 5 SMK Taman Sri Rampai dengan bantuan Puan Masyarah binti Mursyid. Kejayaan sesebuah projek tidak mungkin dicapai tanpa semangat kerjasama. Projek ini merupakan hasil usaha dan komitmen semua ahli kumpulan, iaitu Syafiq Amiruddin bin Zulisham, Zamir Zawan bin Zan di bawah pimpinan Kishan Navin anak lelaki Ramesh Kumar. Terima kasih atas dedikasi dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang pelaksanaan projek ini. Terima kasih.